Okay guys, hari ni kita nak unboxing satu sofa ataupun korang boleh jadikan dia sofa bed lah. Tempat tidur boleh, nak jadikan sofa pun boleh. Okay, ni dia guys. Ini dia punya besi tepi. Okay, kau tengok dia akan jadi besar. Nampak oh. Huh. Ha. Nampak dia terus jadi besar. Memang best. Korang kena tekan-tekan sikit, tepuk-tepuk sikit kan. Dia akan mula mengembang lah. Nampak oh. Tak sangka boleh jadi besar macam ni. Untuk dia punya brand ni daripada Modofo. Lepas tu dia punya outer cover dia 100% polyester. Untuk dia filling ni 100% polyurethane ni. Untuk sebelah belakang ni kalau tengok dia jenis anti-slip ni. Macam tu. Besi ni kita boleh letak kat bahagian tepi ni. Untuk dia support lah. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Dan satu lagi ni kita letak sebelah kiri. Ni dia dah jadi sofa. Lama memang lembut selesa guys. Okey, macam ni. Kalau nak jadi katil boleh. Macam ni nak buat tempat lepak boleh. Satu sebelah sini, satu belah sini. Boleh jadi macam ni. Ataupun nak jadikan korang punya tilam malam kan. Set up macam ni. Yang ni kita boleh jadikan tilam lama memang selesa, memang lembut guys. So kalau kau minat dengan ni tilam ataupun sofa bed daripada Modofo ni, tak sangka daripada kecil tadi boleh jadi besar yang empuk macam ni kan. Tekan link kat bawah.